Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Sihat semuanya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita sama-sama dapat kita membahaskan ilmu fikih daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan Sayyidina Imam Habib Ahmad bin Abdul Rahman Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan sahibul kitab pengarangnya Imam Ahmad Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, juga dengan keberkatan guru-guru kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita pembukaan bagi ilmu-ilmu ma'rifatnya. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita istiqamah dalam jalan ini hinggalah kehembusan nafas kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan majlis kita seperti biasa. Kita niatkan i'tikaf dahulu, semoga diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli baitihin mutahharin wa ashabihil muttaqin wa sadati sufiyati aynama kanu wa halat sarwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani wal arifi samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi qutbi da'wati wal irsyad wa ghawsil ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi sahibi hadzal kitab sayyidina al-imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa ila ruhi sahibi hadzal masjid Maulana Abu Bakar Al-Malibari, wa ila ruhil marhumah Yandusastukum Fauzi bintukum Jumat syai'ulillahi wa lahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, ya Allah, Kau kurniakanlah kami ilmu pengetahuan, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah, dan membuahkan amal-amal yang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah di dalam hati kami benih-benih kemakrifatan, ya Allah, yang akan tumbuh menjadi pohon kecintaan dan kerinduan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kami syafaat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam membahaskan kitab Risalatul Jami'ah Sayyidina Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Telah pun kita sampai kepada bahagian fikih, iaitu bahagian hukum hakam syariat, dan telah pun kita sampai kepada bab yang terakhir, iaitu bab haji.
Dan dalam bab haji pun telah pun kita sampai ke antara perbahasan-perbahasan yang terakhir mengenai tawaf wada, tentang sunnah-sunnah haji dan mengenai hal-hal yang diharamkan waktu ihram. Kita mohon moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati waktu kita, berkati apa yang kita pelajari, moga-moga tersemat di dalam hati, dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai ke muka surat 46 pada wajib haji yang kelima, iaitu wajib antara kewajipan-kewajipan. Yang terakhir itu iaitu tawaf wada. Minggu lepas kita telah pun bahaskan. Minggu ini kita sambung rumusan sedikit dan menjawab sebahagian soalan-soalan para jemaah pada minggu lepas insya-Allah taala, dan moga-moga dapat habiskan sunnah-sunnah haji dan juga perbahasan yang seterusnya insya-Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Telah berkata Tuan Pengarang, semoga Allah Taala merahmatinya, menempatkannya di syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kewajipan-kewajipan haji, ihram dari miqat, selesai bahas. Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Adha, selesai perbahasan. Bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, selesai. Melimpah jamrah, ada 2, jamrah Aqabah dan juga jamrah, 3 jamrah, selesai perbahasan. Yang terakhir, tawaf wada. Okey. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, seperti yang kita bahaskan minggu lepas, saya berikan tanya soalan, tuan-tuan dan puan cuba ingatkan kembali apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Tawaf wada, apakah erti tawaf wada? Itu soalan pertama. The first question is, what is the meaning, what is the definition of tawaful wada? Tawaf wada dalam bahasa Melayu very simple, tawaf selamat tinggal. Nah, kira farewell punya tawaf, tawaf selamat tinggal. Maksudnya apa? Dia adalah perkara terakhir yang kita lakukan sebelum kita pulang. The last thing that we do before we depart to our homes ataupun depart to our country. That tawaf is called tawaful wada. Tawaf yang kita buat yang terakhir itu namanya tawaf wada. Okey. Apakah dalilnya? Dalilnya perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umiran nas. Umiran nas bermakna umat itu dituntut. Umat itu diwajibkan, diperintah untuk perkara terakhir yang mereka lakukan adalah tawaf. Daripada sini para ulama sebutkan, bagi sesiapa yang nak pulang ke tanah airnya, yang dah selesai manasik haji ataupun umrah, ataupun tak ada manasik haji, tak ada manasik. Last week you ask about, Ustaz, kalau orang tu datang just for business, there's no intention to do tawaf, no intention to do haji or umrah, just for business. Tapi tawaf wada diwajibkan bagi siapa yang nak keluar Mekah. Ini definition ni sangat penting. Dia bukan wajib bagi orang habis haji, habis umrah sahaja. Tidak. Dia wajib bagi semua yang akan berpisah dengan tanah Mekah. Okay. Daripada situ, therefore, kita sebutkan, apakah hukum tawaf wada? The third question. The first question, what is the definition? Number 2, what is the evidence? Dia punya dalil daripada hadis Nabi SAW. Soalan ketiga, apakah hukum tawaf wada? Jawapan dia, wajib. Wajib Wajib. The type of hukum, jenis wajib tu, wajib apa tu? Adakah dia wajib kerana dia manasik haji? Ataupun manasik umrah? Ataupun dia wajib tersendiri? Jawapan dia, tawaf wada kita dah belajar, wajib tersendiri. Wajib mustaqil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, independent, dalam bahasa English, independent obligation. So, it is an obligation by itself. Not because of haji, not because of umrah, but because of those who want to depart. So, it is an independent obligation. Okay. Itu bermakna wajib mustaqil, wajib yang tersendiri. Itu semua perbahasan yang telah kita pun bahaskan. Okay. Jadi, soalan yang seterusnya. Ini wajib ni atas siapa? Syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajib, pertama yang kita dah bahaskan, orang yang nak berpisah. Berpisah tu apa makna dia? Ustaz, kalau saya berpisah, saya balik hotel, itu berpisah juga kan? Bukan tu maksud berpisah. Dia mesti berpisah keluar 2 marhalah. At least for 85 kilometers ataupun 82 kilometers. Bermakna kalau kita nak keluar daripada Mekah, lebih daripada 82 kilometer. Sama ada you nak sambung holiday ataupun you nak terus balik rumah dan sebagainya, as long as selama mana kita tinggalkan tanah Mekah lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni marhalah yang boleh kita jamak kasar kan.
distance yang mana yang kita boleh buat jamak qasar itu. Kalau kita lebih daripada itu, bermakna sudah wajib kita tawaful wada'. Ya, sudah wajib kita tawaful wada'. Contoh saya kasih contoh daripada Mekah tu saya terus check out, saya terus nak sambung holiday. Daripada habis umrah, saya nak sambung pergi ke Riyadh ataupun saya nak sambung nak pergi ke mana? Jeddah kembali ataupun lebih daripada dua marhalah, itu dah wajib tawaf wada'. Yang selalu orang tanyalah, yang ni saya tanya tuan-tuan, kita buat ulang kaji kita di rumah macam mana, bahaskan. Ini soalan ni sangat panas juga lagi-lagi di sisi para travel agencies lah Ni saya tanya je lah. Lepas tu tuan-tuan boleh bahas. Kalau saya nak pergi Taif tuan-tuan, kalau nak pergi Taif tu, saya mesti tawaf wada' ke tak? Ini soalan tanyalah guru-guru masing-masing. Sebab saya beritahu, saya tak akan kasih jawapan dia. Kenapa? Sebab saya sendiri tak sure. Saya sendiri tidak pasti. Kenapa? Sebab kalau daripada Mekah itu nak pergi Taif, kalau you jalan this highway, dia less than 82 kilometers. Kurang daripada 2 marhalah you sampai Taif. Bermakna Taif tu sangat dekat. Tapi ada orang kata, Ustaz, tapi Taif ini kalau ada jalan lagi satu tu, dia jalan dia sampai 2 marhalah. Jadi nak ambil yang mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau kita cuma ikut cara almarhum ayahanda kita, almarhum Ustaz Siti Fauzi, kita tidak buat tawaf wada'. Kita tak buat tawaf wada'. Sebab apa? Yang pertama, evidence yang pertama, hujah yang pertama, tawaf wada' itu kurang 2 marhalah ikut jalan yang kita buat. Yang kedua, kita akan kembali ke Mekah juga. Lain ceritanya kalau orang tu nak pergi Taif, daripada Taif dia terus nak balik Singapura. Itu apa cerita? Ada tak package contohnya, kalau daripada Mekah tu check out terus pergi Taif. Lepas Taif check in hotel dekat Taif, lepas dari Taif terus pulang. Kalau macam gitu, then itu confirm plus chop memang kena tawaf wada' kalau pergi Taif. Okey. Jadi khulasahnya, rumusannya, kalau kita nak pergi daripada Mekah tu, kita nak pergi ke Taif. Kan? Nak pergi ke Taif. Sekarang nak pergi ke Taif tu, perlu tawaf wada' ke tidak? Ikut cara almarhum ayahanda kata tak perlu tawaf wada'. Begitu. Allah Ta'ala alam. Sebab apa? Ada 2 jalan. Satu jalan kurang 2 marhalah, satu lagi lebih 2 marhalah. Kita ambil yang kurang 2 marhalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay, kalau ada kemusykilan boleh bertanya insya-Allah taala. Okey. Jadi begitu tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Itu wajib yang pertama, tawaf wada' wajib kalau kita nak berpisah. Soalan saya, ada orang dia tinggal kurang 2 marhalah. Maksudnya daripada Mekah tu, dia punya rumah aja contoh 70 km, 60 km. Itu rumah dia. Wajib tak dia tawaf wada'? Macam mana tu? Contoh kita tak boleh lah, kita kan Singapura. Tapi kalau untuk orang yang tinggal daerah situ, tetapi dia akan berpisah dengan Kaabah, dia berpisah dengan Masjidil Haram. Tapi rumah dia tu dalam 80-70 km. Para ulama sebutkan tetap kena tawaf wada'. Sebab kena faham kaedah dia. Kaedah dia ada 2. Orang yang akan berpisah daripada tanah haram lebih lagi 2 marhalah. Ataupun kita belum kongsikan. Ni ada. Ataupun orang yang kurang 2 marhalah tapi dia pulang ke rumah dia dah tak kembali lagi. This is the second condition, second. Bermakna walaupun rumah dia kurang 2 marhalah tapi dia akan berpisah daripada tanah haram, daripada Masjidil Haram. Kita sebut, kau nak pergi mana? Oh, aku nak pulang. Tapi rumah kau kat mana? Oh, rumah aku dekat daerah sebelum dekat Bir Ali ataupun lepas something like that lah. Tapi aku akan berpisah. Wajib tawaf wada'. Kerana tawaf wada' diwajibkan bagi mereka yang ingin berpisah. Okey, berpisah ni dua macam. Yang pertama, orang yang rumahnya tu lebih daripada 2 marhalah, itu memang confirm kena tawaf wada'. Ataupun yang kurang 2 marhalah, berdekatan, tapi dia dah niat dia nak pulang, dah niat nak menetap balik rumah, itu pun perlu tawaf wada' juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Oh, nampak macam pening sikit tuan-tuan. Tapi ini untuk orang-orang yang bukan ahli Mekah, dia luar Mekah, tapi kurang 2 marhalah. Terutama kalau tengok map, tengok Google Maps, kita tengok Mekah tu macam mana Mekah. Orang tu nak keluar daripada Mekah, tapi rumah dia tu taklah sampai jauh sangat, sampai ke Syam, sampai Syria, ataupun tak salah sampai ke Madinah, dan kurang sikit.
Orang-orang macam gini perlu tawaf wada' ke tak? Jawapan dia tetap perlu tawaf wada' sebab awak meninggalkan Makkah. Walaupun rumah awak tu kurang 2 marhalah. Ini untuk orang-orang yang rumahnya kurang 2 marhalah. Untuk kita dah tak ada masalah. Kita rumah dah jauh dah. Jadi memang kita perlu tawaf wada'. Wallahu ta'ala alam. Boleh tuan-tuan ngaji saya? Many of the Arabs who stay outside Mecca but within the radius of 82 kilometers, they still need to do tawaf wada'. For example, I intend to do Thursday night, I do Umrah, Friday I go back, right? So, I want to depart Mecca. That is the punya point there. You are departing from Mecca. You won't come back kan? You dah depart Mecca, betul tak? So, you tinggal kat rumah. That intention of staying back to your place, itu mewajibkan tawaf wada'. Boleh? Allah Ta'ala. Begitu detail, begitu halus perbahasan mengenai tawaf wada'. Okey, Masya Allah. Selesai. Okey. Yang ketiga, syarat wajib tawaf wada'. Repeat one more time supaya tak lost. Pertama, tawaf wada' wajib bagi mereka yang akan berpisah dari tanah Mekah ke arah lebih daripada 82 km ataupun orang yang tempat tinggal iqamahnya, tempat mukim dia tu kurang daripada 82 km, tetap wajib tawaf wada'. Yang kedua, syarat wajib tawaf wada'. Ni, syarat wajib tawaf wada' selesai daripada setiap manasik yang ada. Ini syarat kedua tawaf wada'. Mungkin minggu lepas saya minta maaf, saya tak susun betul-betul dia punya masalah, tapi ini adalah susunan dia. Syarat kedua, mesti mahu selesai semua manasik. Pernah ada kes tuan-tuan dan sekalian. Tapi jarang berlaku. Ustaz, saya terlupa tawaf ifadah lah. Alamak, dia dah habis buat haji tau. Maksudnya dia tengah buat haji dah habis wukuf Arafah, dah pergi ke Muzdalifah, kemudian dah melontar semua. Saking busy sangat dengan manasik-manasik yang lain. Check in hotel dia terus lupa nak buat tawaf ifadah. Check dah last day tu, hari terakhir tu dah kena tawaf wada', lepas tu dah kena fly back to Singapore. Jadi waktu tawaf ifadah tu jemaah semua tunggu dekat bawah. Jom kita pergi sama-sama buat tawaf ifadah. Dia tertidur contohnya. Dah penat sangat kan balik. Selalu kan daripada Shisha, daripada Mina, check in hotel terus settlekan tawaf ifadah. Tapi dia mungkin penat, dia tidur. Lepas tidur terus terlupa sebab orang dah masuk hotel, dah nafsi-nafsi, dah tak ada dah tak clear sangat kan, dah sendiri-sendiri. Sampai hari terakhir dapat taklimat kita dah kena buat tawaf wada', lepas ni flight. Dia pun buat tawaf wada'. Dia buat tawaf wada'. Balik Singapura baru aku belum buat tawaf ifadah. Tawaf rukun tu, tawaf haji tu. Tawaf haji aku belum buat. Tapi tawaf wada' aku dah buat. Jadi tanya soalan, Ustaz macam mana Ustaz macam gini? Soalan dia macam mana? Saya terlupa buat tawaf ifadah, tapi saya dah buat tawaf wada'. Apakah hukum haji saya? Kalau tuan-tuan dapat soalan macam gitu, macam mana nak jawab? Ini wajib tahu. Macam mana? Balik kepada kitab-kitab para ulama kita. Apa ulama kita ajarkan? Al-Imam Khatib Asy-Syarbini sebut dalam Mughnil Muhtaj, man alaihi tawaful ifadah fanawa tatawu'an au quduman au wida'an waqa'a ifadatan. Barang siapa yang ada hutang tawaf ifadah, barang siapa yang diwajibkan atasnya tawaf ifadah, tapi bila dia tawaf, dia pergi niat tawaf selain ifadah. Dia pergi niat tawaf kudum lah, ataupun tawaf sunat lah, ataupun tawaf wada'. Hukumnya, automatik tawaf tu menjadi tawaf ifadah. Walaupun dia niat jadi tawaf wada' ataupun dia niat jadi tawaf kudum ataupun tawaf sunnah, tak jadi itu semua. Automatik dia akan tukar terus menjadi tawaf ifadah. Sebabnya apa ni syarat ni? Tawaf wada' only apply bila dah habis manasik. So ini tak boleh jadi tawaf wada'. This tawaf will automatically be converted into tawaf ifadah. Jadi kita cakap dekat jemaah tu, jangan risau. Tawaf awak itu walaupun awak niat tawaf wada', tetapi dia sudah terjadi waqa'ah, dia menjadi ifadah automatik. So tak ada masalah. Lega sikit kalau tak menangis. Alamak, menangis berapa puluh ribu dah keluar kan. Aku terlupa tawaf rukun, tak ada masalah. Yang masalah tu kalau awak tawaf ifadah awak lupa, wada' pun awak lupa. Habis. Itu memang nanti kita akan perbahaskan. Orang yang balik Singapura
tak buat rukun haji. Orang yang balik Singapura dalam keadaan tak buat rukun haji. Tawaf dia tak buat. Ataupun sa'i tak buat. Apa hukumnya? InsyaAllah nanti kita akan bahaskan. Ya. Kita habiskan bahas tawaf wada' dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey, selesai ya. Syarat-syarat wajib. Dan yang syarat yang keempat, tidak boleh kekal setelah tawaf wada' itu. Bermakna dah tak boleh kekal seperti orang yang menetap. Tapi adapun urusan-urusan seperti orang musafir, seperti mempersiapkan barang-barang, pack-pack dan sebagainya, itu semua tidak masalah. Minggu lepas kita dah bahaskan senarai-senarai perkara yang masih boleh dilakukan. Contoh lepas tawaf, saya nak solat sunat 2 rakaat. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Lepas tawaf, saya nak pergi minum air zam-zam. Boleh. Saya nak berdoa. Boleh. Nak pergi ke multazam. Boleh. Saya nak, kalau dah habis tawaf tiba-tiba qamat, saya terus join solat, itu semua boleh. Dan bahkan para ulama sebutkan kaedah. Kaedah ni harus dicatatkan dan dihafalkan. Apa-apa sahaja urusan, kadarnya seperti kadar solat jenazah, itu dibolehkan. Solat jenazah tu berapa lama? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa minit? 3 minit lah 3-4 minit. Dibolehkan segala bentuk urusan dalam 4 minit itulah. Kerana 4 minit tu selalunya bukan urusan orang yang menetap. Selalunya urusan orang yang ingin musafir. Jadi kalau teman-teman lepas ini nak pergi sekejap. Tapi perkara-perkara yang boleh membawa kepada makna iqamah, makna menetap. Itu kena hati-hatilah. Hati-hati. Macam contoh, saya nak baring kat atas katil, saya nak tidur dan sebagainya. Itu dah takut seperti orang yang menetap. Jadi kena hati-hati. Kalau sambil tunggu bas, saya duduk di atas kerusi, sambil tu saya tertidur, itu semua tak ada masalah sambil menunggu. Itu semua tak ada apa-apa. Ustaz, kalau saya rehat dengan niat saya sambil tunggu bas datang. Ada fatwa semua mengatakan tak ada masalah dan sebagainya. Tapi kena hati-hati. Hati-hati. Kalau saya saya berjalan-jalan leisure punya walk tu, leisure punya jalan-jalan pergi shopping dan sebagainya, itu bukan keadaan orang musafir, itu keadaan orang yang menetap. Takut-takut itu awak harus ulang tawaf wada'. Jadi sesiapa yang melanggar syarat ini harus ulang tawaf wada'nya. Okey, wallahu taala alam. Okey. Kita akhiri perbahasan tawaf wada', okey, mengenai hukum meninggalkan tawaf wada'. Last week you ask about this question kan. Hukum tinggalkan tawaf wada'. Ya, kita tahu kan tawaf wada' hukumnya wajib. Orang kalau tinggalkan, kita kena tanya, ini ada uzur atau tak ada uzur? Gitu, itu first. Saya berikan tuan-tuan dia punya steps, dia punya langkah-langkah. Okay, tuan-tuan boleh hafalkanlah bab ni. Kalau orang tu meninggalkan tawaf wada', tanya dia, ini dengan keuzuran ataupun tidak? Okay. Keuzuran maknanya dia apa? 5 perkara. Ini kena hafal lah. Ini kalau tak hafal memang susah nak tahu. Yang pertama, orang yang haid, wanita haid. Okay, wanita haid. Itu keuzuran. Jadi saya beritahu apa maksud keuzuran ni. Haid satu, nufasa, yang ini sedang menifas. Orang yang nifas pun satu juga. Ketiga, ini ketiga mungkin apply to ramai orang. Contoh, na'udzubillah lah, semoga Allah Taala selamatkan. Tapi orang-orang yang ada, macam mana orang panggil penyakit yang mana najis dia berkeluar dan boleh mengkotorkan Masjidil Haram, boleh mengotorkan tempat tawaf. Contoh, orang yang salisul baul, yang bila tak boleh tahan kencingnya, tak boleh tahan buang airnya, terus takut terkeluar dan sebagainya. Okey. Tapi itu boleh diatasi dengan pampers dan mengikat dan sebagainya. Itu semua lain cerita. Ini kalau tak boleh elak dah. Ulama sebutkan di sini orang yang ada cedera di tangannya, cedera di kakinya ataupun cedera mana-mana yang ada darah mengalir. Itu tak diwajibkan tawaf wada'. Okay. Ataupun orang yang takut daripada orang zalim. Ini kalau aku tawaf, ini aku kena tangkap dengan orang zalim. Which is susah nak apply zaman sekarang lah. Okay. Ada orang di zaman dahulu, raja ataupun pembesar yang zalim, dia akan duduk dekat tempat tawaf itu, dia akan cari orang-orang yang dia nak masukkan dalam penjara. Dia akan cari orang-orang yang dia nak gantung ataupun nak pancung dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang macam ini, kalau aku pergi tawaf wada', pasti aku kena tangkap. Apa hukum saya sembunyi? Apa hukum aku sembunyi? Boleh macam gitu. Tak diwajibkan tawaf wada'.
Ni saya selitkan satu kisah boleh lah takut berat sangat. Kita selitkan satu kisah. Kisah Sayyidina Hasan Al-Basri dengan Sayyidina Habib Al-Ajmi. Waktu tu Sayyidina Hasan Al-Basri tu dicari oleh pembesar yang zalim Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Sayyidina Hasan Al-Basri, wali Allah SWT besar tu, wali kutub besar. Sayyidina Hasan Al-Basri terlari daripada pembesar-pembesar tu dengan konco-konconya masuk ke dalam rumah anak muridnya. Anak muridnya siapa? Habib Al-Ajmi. Siapa yang belajar tasawuf ini, salsilah tarekat ni sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Makhzumi, kepada gini sampailah Abu Bakar Shibli, Junaid Baghdadi ambil daripada Sari Sakati ambil dari Ma'ruf Karhi ambil daripada Daud Ta'i ambil daripada Habib Ajmi ambil daripada Hasan Al-Basri. Ini salah silah the golden chain of narration dalam tasawuf. Okey, cerita dia begini. Sayyidina Hasan Al-Basri lari daripada pembesar-pembesar Hajjaj tu, masuk ke dalam rumah anak muridnya, Sayyidina Habib Al-Ajmi. Lepas tu dia kata, wahai muridku, wahai Habib Ajmi, kalau pembesar-pembesar Hajjaj datang, dia tanya, ada tak Hasan Al-Basri dekat dalam? Cakap, tak ada orang. Jangan. Dia bersembunyi belakang pintu. Sekali tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku? Orang semua datang dengan senjata, dengan pedang, semua ketuk pintu. Cakap Habib Ajmi tanya, Assalamualaikum. Boleh beri salam Dia nak bunuh wali Allah tapi dia beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan Al-Basri kat mana? Kita cari dia kat mana tak jumpa. Habib Ajmi jawab apa tu Ada kat dalam. Dia jawab apa? Ada kat dalam. Diorang pun masuk tu rahmatullahi sekalian. Dia masuk, dia cari. Kau ni penipu. Hasan Al-Basri tak ada. Diorang semua pergi. Hasan Al-Basri setelah itu, dia kata, dia marah Habib Al-Ajmi tu. Kenapa kau cakap aku ni ada dekat dalam rumah? Habib Al-Ajmi sebutkan, kalau aku bohong, pasti mereka akan bertemukan kau. Tapi berkat aku berkata benar, Allah SWT hijabkan mereka. Kemudian Hasan Al-Basri pun kata, sumpah, wallahi, 70 kali badan aku terkena badan mereka, tapi mereka tak sadar. Wallahi, dia kata, sumpah, 70 kali badan mereka terkena dengan badan aku. Konco-konconya balik kepada Al-Hajjaj. Cakap, wahai Hajjaj, kita cari Hasan Al-Basri tak jumpa. Hajjaj kata, sumpah demi Allah, korang tak jumpa dia, tapi dia depan mata korang. So Hajjaj ni pun tahu yang Hasan Al-Basri ni adalah wali Allah. Aku bersumpah, wallahi sebenarnya Hasan Al-Basri depan mata korang. Cuma kau saja tak nampak. Begitu Masya Allah. Ini cerita saya selitkan kenapa kisah pasal ialah bagaimana zaman dahulu, zaman fitnah, pembesar-pembesar yang zalim mencari orang-orang untuk assassinate dan sebagainya lah. Jadi kalau macam gitulah kita sedang lari daripada orang zalim. Wajib tak tawaf wada'? Dah tak wajib lah. Jadi tawaf wada' menjadi tidak wajib kalau lari daripada orang-orang yang zalim. Okey. Terus. Jadi orang haid, orang nifas, orang yang ada cedera parah yang mengalir darahnya, orang yang takut daripada zalim, yang ini mungkin zaman sekarang ni boleh apply. Orang yang takut kehilangan grupnya, khaufu rufqah. Ini kalau aku pergi tawaf wada', aku akan terlepas dengan grup ni. Dah nak kena naik bas, nak kena flight dan sebagainya. Kalau kerana takut terlepas flight, terlepas bas, terlepas grup, tawaf wada' menjadi tidak wajib. Tapi jangan disengajakan. Maksudnya awak ada masa daripada pagi dan sebagainya kan. Kenapa sengaja lambat-lambatkan, kemudian bila dah tiba waktu bas dekat depan mata, bas dah nak gerak, baru kata, oh Ustaz, saya terlupa, saya tak buat tawaf wada'. Jadi kira tak tawaf wada' tu tak wajib bagi saya. Sekarang ni memang tak wajib sebab awak akan terlepas flight. Tapi awak dosa tak kerana kecuaian awak tu? Kemungkinan berdosa kerana kecuaian kita. Okay? Jadi ini kita habis ambil perhatian. Dan yang terakhir, faqidut tahurain aja saya. Soalan yang sangat-sangat baik. Berapakah waktu di antara tawaf wada' dan keberangkatan? Tidak ada had waktu. Yang penting dia punya statusnya dalam keadaan bersiap sedia untuk berangkat. Contoh, walaupun contoh saya kasih contoh. Flight saya daripada Jeddah jam 4 petang. Tapi nak kena sampai airport jam 2. Tapi nak kena naik train jam 12. Nak kena gerak daripada hotel jam 10. Nak kena siap-siap daripada jam 8.
kemudian nak siap-siap beg dan sebagainya mesti daripada pagi, nak breakfast, nak mandi dan sebagainya. So semua bentuk persiapan itu termasuk. Jadi saya nak buat tawaf wada contoh sebelum subuh. Itu paling cantik. Macam itu. Sebelum subuh saya buat tawaf wada. Kerana apa? Selepas ini saya akan sibuk mempersiapkan diri untuk keberangkatan. Itu okey. Yang macam mungkin tak sesuai contoh saya buat semalam dia punya petang contoh. Semalam dia punya petang saya buat tawaf wada kerana apa? Oh nanti dah malam saya nak shopping beli barang, saya nak gitu-gitu, nak pack apa semua. Itu terlalu awal. Kemungkinan besar nanti kena ulang tawaf wada tu. Jadi kita nak balancekan tawaf wada tu adalah perkara manasik yang terakhir. Pada masa yang sama nak balancekan juga tak terlalu awal ataupun tak terlalu lambat. Itu pada hikmah masing-masing lah. Tapi selama mana kita berada dalam keadaan bersiap sedia untuk safar, itu no problem. Begitu. Jadi ada tak had waktu? Tidak ada had waktu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, selesai. Jadi yang terakhir orang yang berkeuzuran dalam tawaf wada, orang yang faqidu tahurain. Ini jarang. Faqidu tahurain yang tak ada air, juga tak ada debu untuk bertayamum. Nak tawaf kan berwuduk, wajib berwuduk. Alamak, air tak ada. Nak bertayamum, debu tak ada. Okey. Faqidut tahurain tidak wajib tawaf wada. Dah, ini sahaja yang dikira sebagai keuzuran. Makna uzur kita letakkan di situ. Makna uzur bermakna tak wajib. Tak wajib bermakna dah sudah. Kalau saya tinggalkan tak ada apa-apa. Dam pun tak ada, tak payah dam. Dosa pun tak ada. Pun tak ada. Sebab tak ada tuntutan. Tiada tuntutan. Okey, sekarang yang masalah ni, orang yang tinggalkan tawaf wada tanpa uzur. Orang yang tinggal tawaf wada tanpa uzur. Okey, macam mana pula orang yang tinggal tawaf wada tanpa uzur? Okey, saya kasih contoh. Situasi pertama. Orang tu sengaja tinggalkan tawaf wada. Tahu tawaf wada tu wajib. Dia tahu dia ambil pendapat yang mazhab Syafi'i ni, tawaf wada tu wajib. Sengaja dia tinggalkan. Sampai dia balik ke Singapura, dah dia tinggal terus tawaf wada dengan sengaja. Orang semacam ini hukumnya, letakkan kat tepi, hukumnya apa? Dua. Dosa, wajib dam. Dua perkara. Dosa kerana meninggalkan. Untuk menutup dosa tersebut, dibayar dam. Dam tu apa? Bayar punishment lah. Dam tu kira sembelih kambing. Dan wajib sembelih kambing ini dibahagikan kepada orang-orang fakir kat mana? Dekat Mekah. Bermakna walaupun kita dah balik Singapura, alamak, aku tak tawaf wada, habis. Aku tahu dan aku sengaja tinggalkan. Habis, berdosa. Nak buat macam mana? Sembelih. Okey, sembelih kena call orang-orang pegawai-pegawai kat Mekah, minta sembelihkan. Ataupun call travel agency suruh uruskan. Ustaz, boleh tak saya buat sembelih kat Batam, sembelih kat Indonesia? Tak boleh. Syarat urusan dam itu mesti ditauzik, mesti dibahagi-bahagikan dekat Mekah. Okey, dah Itu bila siapa yang ini untuk siapa? Tinggal secara sengaja, tahu akan kewajipan dia tinggalkan. Ini dosa dan juga dam. Okey. Situasi kedua. So far masih boleh follow tuan-tuan, boleh dia punya pecahan dia, nanti kena buat mind map lah, kena buat mind map. Situasi kedua, orang itu tahu macam tadi juga. Dia tahu, dia sengaja tinggalkan. Tapi bila dia keluar Mekah tu, lepas dia keluar Mekah dan nak keluar Mekah tu, kemudian dia patah balik. Dia buat tawaf wada tu. Dia dah keluar tau, umran. Dia dah umran pun mana bangunan-bangunan Mekah semua dia dah tinggalkan. Itu dah dosa kan? Itu dosa. Tapi tiba-tiba dia patah balik, dia buat tawaf wada. Untuk orang macam gini, hukumnya hanya satu, berdosa sahaja. Wajib bayar dam tak tuan-tuan? Tak wajib bayar dam. Kenapa? Sebab dia dah buat dah tawaf wada tu. Ustaz, habis kenapa berdosa? Berdosa pasal dia tergamak keluar Mekah tanpa nak berniat untuk buat tawaf wada. Very simple very clear insya-Allah Jadi yang pertama tadi, dam dengan dosa. Orang yang terus tinggal terus dah, tak ada cerita lagi, dah habis. Yang kedua, dosa sahaja tanpa dam. Dosa sahaja tanpa dam. Itu macam mana? Orang yang tinggalkan tapi dia patah balik. Dia buat. Sekarang yang terakhir. Tiada dosa tapi perlu dam. Ini bukan terakhir, ini second last. Tiada dosa, tak ada dosa, tapi kena bayar dam. Orang yang
lupa nak buat tawaf wada. So your question last week, this is the category, the answer is in this category. Orang terlupa, Ustaz saya bukan sengaja Ustaz. Saya tak sengaja, saya terus balik, terus dah tak buat tawaf wada. Okey, berdosa ke tak? Tak berdosa sebab awak terlupa kan? Tapi kena bayar dam tak sebagai penutup? Yes, bayar dam. Dah, tu je. Okey, dah selesai ya. So bermakna, Ustaz bermakna lupa ni dia bukan keuzuran. Lupa bukan uzur. Dia uzur untuk menjatuhkan dosa saja. Tapi dia bukan uzur untuk menjatuhkan dam. Ini kaedah saya minta dihafalkan. An-nisyanu muskitatun lil ismi la ad-dam. Lupa itu menjatuhkan hanya dosa saja. But still you have to bayar dam. Macam solat teman-teman, macam solat. Saya terlupa nak solat contoh, saya terlupa. Lupa ni betul-betulnya lupa, bukan sengaja tu. Lupa terus. Jadi lupa itu menjatuhkan dosa, saya tak berdosa. Does that mean I don't have to qada? Tak payah qada apa Ustaz? Kata lupa. Lain cerita. Lain cerita. Tuntutan qada itu tuntutan yang tersendiri. Awak terlupa, hanya hukumnya tak berdosa. Tapi tetap harus qada. Sama jugalah macam tawaf wada. Okay? Dan yang terakhir, dia empat situasi. Orang yang sengaja terus tinggalkan. Yang kedua, orang yang sengaja tinggal tapi patah balik. Ketiga, orang yang lupa. Yang terakhir ini, orang tu keluar. Dia keluar sekejap saja, dia memang niat nak patah balik. Dia memang niat nak patah balik. Sekali bila dia tengah dah keluar itu, tiba-tiba terpaksa untuk bermusafir terus. Bermakna, dia waktu keluar tu dia memang tak payah tawaf wada sebab dia tak ada niat pun nak mufarakah, tak ada niat pun nak berpisah. Tapi bila dia keluar terus dapat ni message, oi kau nak kena fly hari ni sekarang juga. Terus flight balik. Untuk orang macam gini, hukum dia tak ada dam, tak payah bayar dam dan juga tak ada dosa pun tak payah. Ini masya-Allah lah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab dia tak ada niat untuk tinggalkan tawaf wada. Kemudian dalam masa yang sama tiba-tiba terus dia wajib kena balik pula. Jadi itu saja. Kalau buat table, kategori pertama kita tikkan dosa, dia dapat dam. Yang kedua dapat dosa je, tak payah dam. Yang tiga, dam sahaja, tak ada dosa. Dan yang terakhir, tak ada dosa, tak ada dam. Ni empat kategori. Ini kena tulis, ni kena susun teman-teman. Lepas tu kita kena hafal. Kalau tak, benda ni memang akan hilang. Ya saya. Ya. That's the point. So, dia keluar Mekah, dia nak pergi Taif. So, tak payah wajib, tak payah tawaf wada sebab Taif masih dekat lagi, belum 2 marhalah. Apa dia? Okay, we take by the default. Kita ambil dia punya default. So, pergi Taif is within 2 marhalah. Then, tiba-tiba sampai ke Taif, I need to go back terus. So, orang-orang macam gitu, bila dia tinggalkan tawaf wada, tak dosa dan juga tak dam. Sebab apa? When you go to Taif, you have the intention of coming back, right? That's the point. Tu yang buat you tak payah tawaf wada tau. Sekejap je kan, sekejap. Tapi tiba-tiba sampai Taif, the situation changed. You kena balik. So bermakna dimaafkan. Tak ada dam dan juga tak ada dosa. Okay, if I go out to the distance more than 84. Yes, kalau ni masya-Allah, ni soalan sangat bagus. But if I intend to go out, okay, the distance is more than 82, itu memang saya wajib tawaf wada. Even though you intend to come back later, Ustaz saya nak pergi Riyadh sekejap, tapi lepas Riyadh nanti saya datang balik Mekah. I'm going to business trip sekejap kat Riyadh, but I want to continue umrah later. You keluar 82 km kan, lebih kan? Itu bermakna wajib tawaf wada. You wajib tawaf wada. There's no such thing Ustaz, I'm going to Riyadh, later I will come back. So I don't need tawaf wada sebab nanti tak boleh. Sebab Riyadh tu dah jauh, dah 82 km. This situation is khas untuk yang sebelum less than 82 km. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi tawaf wada ini dia punya perbahasan dia sangat-sangat panjang, sangat-sangat panjang.
Dirumuskan dengan poin-poin yang saya sebutkan. Mudah-mudahan dapat kita ulang kaji, kemudian kita hafalkan. Mari kita akhiri dalam ada lagi 10 minit insya-Allah sebelum azan. Berkumandang, masya-Allah, semoga Allah berkati waktunya. Sunanul haji, sunnah haji. Kita ambil mana yang termampu insya-Allah. Adapun sunnah-sunnahnya, amma sunan fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasihha hajju wala yahilu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburhu damun wala ghairu. Okey, ini harus diambil perhatian. Ini semua ada kena mengena dengan apa yang kita bahaskan. Adapun sunnah-sunnahnya adalah semua amalan selain yang rukun dan wajib. Kita dah belajar rukun. Rukun haji ada berapa perkara? Niat ihram, wukuf Arafah, tawaf, sa'i, kemudian bercukur dan akhirnya tertib. 6 dah selesai. Wajib haji pun kita dah belajar, ihram dari mikat, bermalam Muzdalifah, bermalam di Minah, melempah jamrah Aqabah dan juga melempah 3 jamrah. Itu dah belajar. Dan wajib yang tersendiri adalah tawaf wada. Okey, tuan-tuan dan puan, selain daripada itu 6 dan itu 5, semuanya sunnah belaka. Semuanya dikira sebagai sunnah belaka. Mari kita tuliskan contoh. Adapun kalau nak betul-betul senaraikan sunnah-sunnah dalam haji, beratus, kalau tak beribu sunnah-sunnahnya. Bayangkan tuan-tuan, solat sahaja yang kita dah bahaskan, solat dalam kita dah belajar solat tu rukun 13, solatnya sekian-sekian. Berapa sunnah yang ada di dalam solat tu tuan-tuan rahmatullahi wabarakatuh? Kita dah pernah bahaskan, saya rasa tahun lepas. Berapa sunnah? Ada yang masih ingat lagi? Kita pernah bahaskan tu. Berapa sunnah yang ada dalam solat kita? Boleh teka lah, tuan-tuan boleh teka. Berapa? Berapa puluh? Berapa? 100, 100? Tidak. Lebih dari itu. 200, 400, lebih dari itu. 500 sunnah. Yang dapat dikira oleh Habib Sa'ad Al-Aidarus adalah 500 sunnah dalam solat. Solat je 500 sunnah teman. Yang tak berapa minit teman, 5 minit, 7 minit atau 10 minit. 500 sunnah. Itu solat. Ini kan haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah baginda itu semua sunnah belaka. Jadi kalau nak betul-betul senaraikan semua sunnah-sunnah dalam haji itu memang masya-Allah takkan habis. Jadi kita berikan macam kita panggil sebagai contoh-contohlah. Mari kita catatkan mana yang mampulah. Kita mula daripada awal-awal sekali. Bila sunnah-sunnah haji ini. Talbiyah, bila kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejak kita masuk ihram, terus kita talbiyah. Itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila dah ihram tuan-tuan rahmatullahi wabarakatuh, kita dah berpisah. Dah pisah daripada alam dunia, nak masuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sahut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu anak Sayyidina Husain cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ihram tu dia baca labbaik Allahumma labbaik terus pingsan sebab pada dia tak boleh nak take it tu. Macam mana ni kita nak pergi haji, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni cakap aku sahut panggil labbaik Allahumma, aku sahut panggilanmu ya Allah. Masalah dia sekarang ni aku ni diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Kerana ada hadis Nabi SAW sebutkan, ada kalau haji tak ikhlas, Allah SWT akan jawab la labbaik wala sa'daik. Yang kau cakap aku sambut tu tak ada jawapan dari aku. Maknanya kau tak diterima atau kau terus ditolak. Takut bila kita haji tu, takut haji tu adalah seperti rutin badan sahaja, zahir sahaja. Dia bukan rohani kita kembali kepada Allah. Kerana itu Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap kali baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik pingsan terus. Dia lepas tu dah okey, dia baca lagi talbiyah labbaik Allah pingsan. Sampai ulama meriwayatkan setiap manasik Sayyidina Ali Zainal Abidin pasti akan ada pingsannya. Ya Allah. Jadi nampak macam biasa ustaz, sunnah aja ustaz. Orang-orang salikun menempuh jalan kepada Allah SWT takkan menganggap sunnah je. Dia akan anggap ini sunnah, begitu. Our attitude towards sunnah bukan alah ni sunnah je. Ini sunnah, macam gitu. Lain kan teman, dia punya language dia lain. Ini sunnah dengan alah ni sunnah je. Tak macam itu. Jadi tuan-tuan rahmatullahi sekalian, ini teguran bagi semualah. Bagi kita sebagai orang yang nak pula lakukan umrah dan haji,
Juga bagi orang-orang yang merupakan service provider untuk umrah dan juga haji. Dia tak ada istilah kita cakap kat jemaah, alah ini sunnah aja, awak tak buat pun tak apa. Tak boleh macam gitu. Kita yang mengajarkan orang awam memperlekeh-lekehkan sunnah, kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau mengaku cinta padaku, tapi kenapa kau ajarkan orang lain memperlekehkan sunnah-sunnah aku? Kenapa awak cakap ini hanya ini sunnah aja? Taklah ustaz, agama kita kan mudah. Agama memang mudah. Tapi kita jangan mempermudah-mudahkan sampai darajat, sampai fasa yang orang memperlekehkan terus. Alah ini sunnah Nabi je. Bila orang cakap macam gitu, alah ini sunnah Nabi je. There's a problem dengan cara kita sebagai penceramah atau guru bila kita mengajar. Kalau murid kita cakap macam gitu, salah siapa? Salah guru tu. Macam mana anak murid aku boleh sampai cakap macam gitu? Alah ini sunnah je. Bermakna aku salah didik. Nah begitu. Harus hati-hatilah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan dalam hati kita benih-benih ta'zim kita ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Ini dah nak masuk musim Maulid, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita anggap besar. Ta'zim. Mulanya bukan nak amal dengan sunnah tau, tidak. Mulanya dengan ta'zim dulu akan sunnah-sunnah tu. Ta'zim first. Ta'zim tu apa? Merasa keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dulu. Buah-buahan ta'zim baru amalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam gitu caranya. Nak masuk bulan Maulid, tuan-tuan dan sekalian, tanamkan dahulu benih-benih ta'zim dalam hati. Macam mana tanamkan benih-benih ta'zim dalam hati? Belajar ilmu khasais baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasan kita semua, tugasan pre-Maulid lah, sebelum musim Maulid. Belajar ilmu khasais, ilmu keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada kitab Syifa Imam Qadi Iyad, Kitabus Syifa, the rights of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hak-hak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut atas kita, tu semua dekat kitab Syifa itu kita kena ada. Ada terjemahan dia banyak. Daripada sekarang mungkin kita dapatkan kitab Syifa dulu, kalau ada kesempatan boleh dibaca insya-Allah taala. Kitabus Syifa. The name is Ash-Shifa. Ash-Shifa means cure. Cure tu. Apa orang panggil? Obat bagi hati kita bila kita tahu tentang hak-hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dengan baki waktu yang ada ini, ada selain daripada talbiyah, daripada talbiyah ada juga sunnah-sunnah yang lain lah, seperti ihram. Waktu ihram ada sunnah-sunnahnya. Waktu tawaf ada sunnah-sunnahnya. Waktu sa'i ada sunnah-sunnahnya. Waktu Arafah ada sunnah-sunnahnya. Jadi dia punya senarai dia sangat-sangat panjang. Kalau ihram contohnya, sebelum ihram kita mandi ihram, itu sunnah. Sebelum ihram kita mewangi-wangikan. Ini kita ambil, ini mungkin masalah terakhir sebelum kita akhir ini. Berwangi-wangi sebelum ihram. Kan begini selalunya kat dalam aeroplan lah. Ataupun kalau tahun ini haji kat dalam mana? Kat kereta api kan dan sebagainya. Kita dah sebelum tu dah siap-siap dah mandi dan sebagainya. Dah berwangi dan sebagainya. Ini ada tips, satu tips ni, sunnahnya adalah kita berwangi badan. Yang berwangi badan, bukan kain ihram. Ada orang tersilap, orang yang akan ustaz kata nak kena berwangi-wangi. Jadi saya pakai ihram, maksudnya saya pakai kain ihram yang dua tu, yang putih, satu atas dan satu bawah. Saya pun berwangi-wangi, saya pergi letak dekat kain ihram saya. Bukan tak boleh. Tetapi nanti setelah awak niat ihram, kalau awak buka, kemudian awak pakai balik, awak sedang memakaikan benda yang mewangikan. Itu adalah salah satu pantang larang ihram. Jadi daripada situ awak kena bayar fidyah nanti. Macam mana nak elakkan? Elaknya adalah bila lakukan sunnah berwangi itu, sunnah wangi itu letak kat badan. Letak kat badan. Ini untuk lelaki lah. Jadi berwangi itu letak kat badan. Dah letak kat badan, baru pakai ihram. Itu no problem. Tapi masalahnya kalau kita mewangikan ini, letakkan dekat kain ihram kita, dia jadi ada hukum dia. Jadi kalau saya tanggalkan, saya pakai balik, itu dah dikira sebagai saya dah langgar pantang larang ihram. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay. Dan salat 2 rakaat sebelum ihram. Okay, mari kita tuliskan ini. This is the last. Ustaz ni dari tadi last sebelum azan. Kita ambil satu lagi. Salat sunat ihram, nama kategori salat sunat dia adalah salat sunat yang sababnya mutaakhir. Sebab datang kemudian. My question to you is, we solat first or we niat ihram dulu? We solat dulu. Dah habis solat, baru saya niat ihram. Okey. Tahiyatul masjid.
Kita masuk masjid dulu ke kita solat dulu? Masuk masjid dulu. Wah, kalau nak solat tu kat luar. Solat masuk masjid dulu baru solat. Jadi tahiyatul masjid sebabnya datang dulu. Ihram, solat sunat ihram sebabnya datang kemudian. Hukumnya apa? Kalau sebabnya datang kemudian, tak boleh dilakukan setelah asar. Tak boleh dilakukan pada 5 waktu yang terlarang, tak boleh lakukan. For example, after subuh. After subuh, you want to solat sunat ihram, tak cannot already, tak boleh. Sebab dia solat yang sebabnya datang kemudian. Ini rujuk pada solat sunat yang kita dah bahaskan. Lepas asar, saya nak solat sunat ihram dua, tak boleh lagi. Jadi, siapa yang buat umrah, dapat sampai dekat Tanah Im tu lepas asar, dia nak lakukan sunat ihram, tidak boleh. Siapa yang ada kat alam flight lepas subuh nak solat sunat ihram, dah tak boleh. Jadi itu adalah rujuk solat sunat yang kita dah bahaskan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bersambung pada minggu depan. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berkati apa yang dipelajari. Moga-moga apa yang dibelajar disematkan dalam hati. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Sekian, saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله